Ni kita ada Hyundai Elantra. CCA cantik, bateri cantik sebab bateri baru. Tapi problemnya gambar bateri nyala. Okey, ni alternator problem, bukan bateri problem. Macam pelanggan ni pun dia dah ganti bateri. Dia cakap dia 2 kali ganti bateri. Okey, ni kita buka kepala bateri. Punya bateri kan baru 11 watt, tak apa 12. Sepatut nak pun dalam 13 lebih. Buka kepala bateri terus mati. Dia punya charge baru 11 lebih. 11 watt, tak apa 12. Sepatut nak pun dalam 13 lebih baru cantik. Ada IY nak buka sendiri. Soket ni, dia ada 2 soket dia. Ni adjuster belting, dah settle belting buka. Alternator keluar. Keluar simple ya, tarik. Macam apa, Hyundai ni senang alternator kat atas. Ni alternator baru masuk dah settle. Tinggal ikat 2 skru, siap. Hyundai Elantra ni selepas tukar alternator, ni kita dah pasang balik. Plug and play je. Okey, dia punya charge. Okey, 13.67. 567. Ni dah cantik dah ni. Okey, kalau buka kepala bateri pun dah tak mati. Wah, lebih otomotif. Jaga kereta, jaga keselamatan.